Rupanya ayahmu dibunuh. Aku selalu menyangka dia menghidap penyakit. Mengapa kamu tidak beritahu aku awal-awal lagi? Aku faham. Emak kamu tadi memang terlalu emosional. Sampai aku takut. Hampir sahaja melukakan kamu. Aku sudah biasa. Ini sudah menjadi kebiasaan. Selepas ayah aku kemalangan, setiap kali dia teringat perkara itu atau bertemu dengan orang yang berkaitan, dia akan jadi macam itu. Emosinya tidak dapat dikawal. Tetapi, nampaknya emak kamu sangat mencintai ayah kamu. Tahukah kamu? Pada zaman muda emak aku, dia adalah pelakon utama yang paling terkenal. Dalam kumpulan opera Kunka di bandar ini, 2 drama yang paling terkenal. Salah satunya ialah De Peony Pavilion. Setiap kali kumpulan itu ada persembahan amal, semua orang di bandar ini akan berhenti kerja. Dan ayah aku pada masa itu hanya seorang tukang kayu baru. Emak aku sedang naik daun. Tetapi ayah aku tidak dikenali, walaupun ayah aku menyukai emak aku. Tetapi kerana perbezaan status, tidak dapat meluahkan perasaan itu. Emak aku pada mulanya hanya fikir ayah aku seorang yang jujur dan baik hati, tidak terfikir perkara lain. Watak ayah aku tidak pernah memikirkan diri sendiri. Menyukai seseorang, asalkan dia hidup bahagia setiap hari, sudah cukup gembira. Dengan kata lain, mengikut populariti emak aku pada masa itu, jika dia berkahwin dengan keluarga baik, ayah aku akan mendoakan dengan ikhlas. Tetapi tidak disangka, semuanya berubah begitu pantas. Siapa yang mahu tengok De Peony Pavilion lagi? Emak aku selalu persembahkan drama tradisional yang sama berulang kali. Penonton mula bosan mendengarnya. Untuk menjual tiket trup teater terpaksa mula memperolehi drama yang lebih muda dan lebih hidup. Untuk menarik minat penonton ibu, saya tidak mahu melakukannya. Dia ingin kekal dengan tradisi. Tetapi tidak lama kemudian dia digantikan oleh pelakon yang lebih muda. Mungkin secara kebetulan. Dalam persembahan itu, luka lama di pinggang ibu saya menamatkan kejaya lakonannya. King Fang, jika awak sanggup, kelak, saya akan menafkahi awak. Ayah kamu benar-benar hebat. Semasa ibumu berjaya, dia diam-diam menemani dia, tanpa mengganggu. Dan semasa ibumu jatuh, dia tetap setia. Selepas mereka berkahwin, ayah saya menggunakan wang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit di bandar kecil, membuka kedai runcit perkakasan. Dia juga tahu membuat ukiran kayu, jadi dia menjadikan ukiran kayu sebagai pekerjaan sampingan ibu saya pula. Membantu di kedai untuknya. Pada tahun kedua mereka berkahwin, mereka mempunyai saya. Kami bertiga dalam keluarga ini, walaupun kehidupan agak susah, tetapi kami hidup harmoni dan damai. Saya hanya tidak mahu ibu bapa saya hidup miskin sepanjang hayat mereka. Saya ingin melalui usaha saya sendiri membolehkan mereka hidup lebih baik. Jadi saya tahu satu-satunya jalan keluar saya adalah peperiksaan SPM. Adalah 72945079. Apa masalahnya? Baik-baik, terima kasih.
Apa yang terjadi? Ayah, cepatlah bercakap. Keputusan tidak begitu baik. Tidak mungkin. Saya sudah menilai markahnya. 403. Kenapa begitu menakutkan? Ayah, awak tak bosan ke? 天体比头小小。 Kalau macam tu saya boleh pergi ke Huada. Betul, betul, betul. Awak nak takutkan saya ke? Betul. Awak asyik nak pergi Huada je. Baca di sini pun tak apa. Saya tak nak. Lepas habis belajar boleh jadi cikgu. Kenapa nak pergi Shanghai? Saya tak nak. Ya, tapi. Shanghai bagus untuk masa depan sosio. Ada manfaat. Awak asyik bela dia. Bukan mak tak sanggup lepas awak. Awak sanggup ke? Ya, saya pun tak sanggup. Tapi ayah sokong awak. Kalau dah nak pergi Shanghai belajar rajin-rajin, tunjukkan keputusan cemerlang pada mak. Pada ayah. Baik. Sio-sio makan. Anak dah besar boleh buat pilihan dah. Mari. Awak tak gembira ke? Besar pun tak boleh lari jauh sangat. Saya tak nak makan awak makan je. NAK making Sini cake. ada awak makan je. Umur dah tua masih tunjuk mesra. Masam. Masam betul. Tahniah manis betul. Awak dah tanya ke pilihan pertama. Macam mana boleh gagal? Bukan kita dah melebihi garis pemisahan kemasukan? Dia cakap sekolah cakap macam tu. Sekarang ni keadaan ni hasil yang baik. Masuk universiti biasa sikit je. Terpaksa masuk universiti tahap 3. Layan makan dulu. Saya tak selera tak nak makan. Panggil sio-sio biar sio-sio makan dulu. Saya pergi panggil. Sio-sio nak pergi mana sio-sio? Pergi pejabat pendidikan minta penjelasan. Jangan kamu pergi, saya yang pergi, kamu tunggu di sini. Ya, ayah ambil tas dulu. Tunggu saya ya. Saya sendiri yang pergi. Makan dulu baru pergi ya. Tolong bantu periksa lagi ya. Sudah saya bilang ini benar-benar bukan urusan saya. Polisi. Sebentar lagi keluarga datang. Bolehkah saya bertemu? Masalah ini berdasarkan beberapa saksi mata yang memberikan kesaksian, kami menyimpulkan ini disebabkan oleh pihak lain yang menerobos lampu merah. Jadi ini sepenuhnya tanggung jawab mereka. Mengingat keadaan emosi keluarga setelah bertemu dengan kalian, mungkin akan lebih terpengaruh. Saya rasa di sini seharusnya kita sebisa mungkin menghindar. Ada polisi di sana.
Doktor. Ayah anak saya di mana, Loyan di mana? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, terimalah dengan lapang dada. Apa-apa yang kamu katakan, ayah. Nyonya Liu, halo. Nama saya Zheng Jianguo. Saya sangat menyesal atas kejadian ini. Maaf. Jika ada permintaan silakan sampaikan. Saya pasti akan memenuhi permintaan Anda. Nyonya Liu, pertama-tama, kami ingin memberitahu Anda, sopir yang menyebabkan kecelakaan bernama Cheng Peng. Zheng Jianguo, dia hanya seorang penumpang di mobil saat itu. Kemudian, menurut Departemen Lalu Lintas, kecelakaan ini, pihak lain berkendara dengan normal dan tidak mabuk. Setelah kecelakaan terjadi, segera memilih untuk membawa suami Anda ke rumah sakit untuk diselamatkan sepenuhnya. Jadi Anda tidak bisa menuntut tanggung jawab hukum pihak lain. Kami juga tidak bisa membuat kasus untuk Anda. Tentu saja pihak lain juga mengatakan bersedia memberikan kompensasi ekonomi kepada Anda. Saya tidak mau uang. Saya mau nyawa. Beritahu saya di mana Cheng Peng sekarang. Dia yang menabrak dan membunuh suami saya. Satu nyawa dibayar dengan satu nyawa, aku takkan lepaskan dia. Cik Liu, tolong dengar penjelasan saya lagi. Memandangkan pihak itu tidak membentuk kesalahan kemalangan jalan raya kita sekarang. Dalam situasi begini, tidak ada undang-undang yang jelas menyatakan Anda tidak boleh berjumpa dengannya. Dan saya rasa emosi Anda sekarang agak terangsang. Kami ada tanggung jawab dan kewajipan memastikan tiada apa-apa lagi yang berlaku. Kerosakan kedua betul. Kamu tak peduli. Lepas tu apa? Lepas tu, emak saya cakap pada semua orang, ayah saya mati kerana nak dapatkan peluang untuk saya daftar semula pilihan. Media juga datang melaporkan. Perkara ini menarik perhatian tinggi dari Jabatan Pendidikan. Sekolah ambil keputusan untuk lihat keputusan peperiksaan dan fail saya. Memutuskan untuk memberi kelonggaran. Akhirnya beri saya satu tempat pertukaran. Pindahkan saya dari Jabatan Perdagangan Antarabangsa yang saya gagal ke Jabatan Kewangan. Kalau macam tu, asalnya kita berdua jauh-jauhan. Kita bertiga sepatutnya satu jurusan. Saya faham. Jadi emak kamu marah pada kamu. Dia rasa kalau bukan kerana kamu nak masuk Universiti Hua Shanghai ayah kamu. Saya patutnya terus kejar Zheng Jianguo tadi. Saya tangkap dia, paksa dia cakap siapa yang langgar ayah kamu. Dia sekarang di mana, kita cari dia. Macam tu emak kamu tak marah pada kamu. Kalau dia nak cakap, dia dah cakap. Dan saya tahu, orang yang langgar ayah saya ialah Cheng Peng. Dia sebenarnya cuma pembantu. Saya yang punca utamanya. Saya yang bunuh ayah saya. Emak saya benci saya memang patut. Siau-siau, jangan fikir macam tu. Kamu bukan punca utamanya. Emak kamu takkan benci kamu, kamu anak dia. Ayah saya bukan saja ayah saya. Dia juga kekasih emak saya. Saya bunuh kekasih emak saya. Emak saya takkan benci saya, Ki. Kalau saya cuma orang biasa, ibu saya sepenuhnya boleh membenci Zheng Jianguo dengan penuh kebencian. Tapi saya anak perempuannya. Ibu saya walaupun kelihatan garang dan keras,
Sebenarnya dia seperti pokok menjalar. Dan ayah saya. Pohon besar yang menjalar. Pokok itu musnah rumput ini. Hampir tiada makna untuk hidup. Selepas kejadian yang menimpa ayah saya, ibu saya pernah cuba bunuh diri. Apa? Apa yang berlaku kemudian? Dia diselamatkan. Tinggal di unit rawatan rapi lebih seminggu. Tapi kemudian untuk membayar bil perubatan dan menampung kehidupan selepas itu, kami terpaksa menjual kedai perkakasan ayah. Jadi sejak itu, keluarga kamu tiada sumber pendapatan. Itu sebabnya saya bekerja sepanjang 4 tahun universiti. Selepas ibu saya diselamatkan dari cubaan bunuh diri, fikiran untuk bunuh diri tak pernah berhenti. Saya pernah katakan di depan katilnya, kalau dia masih mahu mati, saya pun tak akan hidup. Apa cara dia bunuh diri? Saya akan ikut cara yang sama. Siau-siau jangan fikir begitu. Semuanya sudah berlalu. Semuanya akan menjadi baik. Saya memang jahat. Bagi kamu universiti bukan sekadar universiti. Ijazah bukan sekadar ijazah tapi saya memang jahat. Sudah. Semuanya sudah berlalu. Sekarang, awak tahu keadaan keluarga saya. Miskin dan tiada harapan. Putus asa. Malah agak menakutkan. Adakah awak masih boleh menerima saya dan keluarga saya yang berbeza? Kalau awak sanggup menerima, saya tak akan pernah melepaskan. Siau-siau. Apapun keadaan keluarga kamu, apapun yang akan berlaku pada masa depan, saya akan sentiasa di sisi kamu melindungi kamu. Jangan risau siau-siau, saya ada di sini. Tunggu sekejap, tunggu sekejap, tunggu sekejap. Ambil dulu. Mark. Macam ni awak jangan masuk dulu. Saya takut dia nampak awak nanti terasa terangsang. Saya masuk cakap dengan dia. Tak apa. Zheng Jiangguo kejar. Dikejar dia lari. Lari awak pergi lama sangat. Saya dengan siau-siau di tepi sungai. Berjalan-jalan sekejap. Jujur dengan saya. Wang 16,000 dia tu. Adakah dia minta daripada Zheng Jiangguo? Bukan mak saya bersumpah dengan awak. Saya guna semua saya bersumpah wang ni. Memang bukan daripada Zheng Jiangguo. Betul saya cakap macam ni dengan awak. Bos siau-siau tu. Dia seorang yang baik hati. Cemerlang dan juga pemurah. Dia juga sebangsa dengan awak. Jadi dia tu sangat suka tolong. Anak muda sebangsa yang berusaha di Shanghai. Ada satu lagi prinsip dia tu. Bos besar syarikat besar jadi. Wang 16,000 tu bagi dia sama macam
Wang RM16 bagi kita orang biasa. Prinsip macam tu. Saya nak cakap dengan awak apa yang dalam hati saya. Saya rasa saya pasti akan jumpa kerja yang bagus nanti awak dan Xiao. Tak perlu risau lagi, awak memang tak akan pinjam duit orang lain lagi. Saya boleh. Awak berhati-hati. Tak apa. Saya keluar dulu. Wah, mak cantiknya. Macam mana mak saya? Saya memang hebat. Mak awak tak apa. Saya dah cakap dengan mak awak. Bos awak tu yang cemerlang dan baik hati. Yang pinjamkan duit. Mak awak juga pandai buat ukiran kayu. Dia semestinya tidak akan. Ayah saya tidak tegar untuk membiarkannya melakukan kerja kasar ini. Ayah saya berkata tangan ibu saya adalah tangan seorang penyanyi opera. Biasanya membiarkannya melakukan kerja rumah memasak. Sudah cukup menyiksanya. Saya lihat ibu kamu sedang membuat ukiran kayu di sana. Mungkin rindu pada ayah kamu. Saya akan pergi memasak. Baiklah, saya akan bantu kamu. Apa yang ibu kamu suka makan, mari kita buat sedikit. Dia suka makan. Datang. Tunggu, siapa WeChat? Kalau tidak tegar, jangan jadi orang baik. Banyak fikir. Sebaiknya saya banyak fikir. Sebaiknya dalam hati kamu benar-benar hanya menganggap Yan Xiaochen sebagai adik. Jangan lupa dia ada teman lelaki. Saya kata Kyoyu bila kamu menjadi begitu cerewet. Bukan kamu tidak rasa tempoh ini kamu sangat pelik. Apa pelik kamu tahu dulu? Kenapa cari kamu untuk bekerja sama? Kerana kamu sama seperti saya, kami berdua adalah workaholic. Satu hari 24 jam hampir ingin jadikan 48 jam. Dan kamu ada satu kelebihan terbesar, iaitu kamu tidak akan pernah kerana seseorang atau apa-apa perkara untuk terganggu. Tapi sejak kamu pulang ke negara, saya dapati fikiran kamu sama sekali tidak dalam kerja, terutama Yan Xiaochen. Setelah masuk syarikat, jadi semua perlakuan kamu. Saya tidak boleh tidak curiga. Kyoyu, kamu tahu kamu sekarang macam ini. Sangat seperti apa-apa. Seperti seorang wanita yang cemburu. Adakah rasa saya sangat seperti Xin Li? Saya belajar tidak seperti Xin Li. Abang sifat walaupun tidak sama, tapi perasaan adalah sama. Kamu kata kamu setiap hari muram fikiran berat. Jika kamu benar-benar ada apa dalam hati, sebenarnya kamu boleh beritahu saya, mungkin saya boleh membantu kamu. Baiklah. Sini terlalu bising, saya nak ambil telefon. Hello, bagaimana keadaan? Baik, Perlahanlah. saya tahu. Bye-bye, pergi bye-bye. Cik, hentikan kereta. Pemandu, hentikan kereta. Kamu tak nak hidup ke? Abang handsome, boleh add WeChat tak? Sayang, kau okey tak terlanggar ke? Okey, tak ada apa-apa, terima kasih.
Kau boleh lepaskan dah. Bye-bye. Kenapa orang ni pelik sangat? Kau okey tak? Aku okey, jom. Dah siap mandi. Tengok apa? Tengok masa lalu kau. Kau perasan tak? Perasan apa? Semua pencapaian kau dulu. Mak kau simpan semua ni maksudnya. Dia cakap benci kau tapi sebenarnya sangat sayang kau. Rumah kita tak ada aircon. Kau cuba bertahanlah. Terima kasih Mak. Kau cepat balik tidur. Kau nampak tak? Tadi aku panggil dia Mak, dia diam je. Lepas tu senyum kat aku. Dia senyum. Dia diam lepas tu senyum kat aku. Mak, Tengok kau terujas sangat. Mak. Ini kipas Mak bagi. Cepatlah nak tidur. Kipas Mak bagi aku ambil ya. Tidur awal. Selamat malam. Selamat malam. Aku tak ada rumah nak tinggal, kau nak tolong tak? Kalau aku cakap, aku tak nak. Habislah aku masa aku lari rumah. Tak bawa apa-apa. Cuma bawa beg ni je. Walaupun aku tak ada apa-apa, ada kau. Dah cukup. Oh ya, aku suruh kau cari mak kau. Nak surat beranak. Tunggu kau dapat surat beranak kau dulu. Kau serius? Nak pergi mana? Pulang curi surat beranak. Kita berdua macam ni. Bagus juga kan? Ada benarnya tapi seolah-olah tidak ada benarnya. Tapi sekarang aku cuma ingin melakukan satu hal. Apaan lepaskan aku? Pergilah. Ini akan menjadi tempat tidurku mulai sekarang. Siau-siau. Aku punya banyak mimpi. Di setiap mimpiku ada kamu. Ayah, tenang saja. Aku sangat bahagia sekarang. Aku fikir aku akan terus seperti ini, menjadi bahagia selamanya. Tunggu sebentar, terima kasih. Pagi. Urusan sudah selesai. Semua sudah selesai. Sekarang kamu terlihat tidak begitu banyak masalah lagi dan terasa sangat santai. Kamu juga terlihat lebih senang. Selanjutnya kita harus bekerja keras. Tidak masalah. Bos Cheng, pertanyaan yang kau tanyakan padaku sebelumnya, sekarang aku punya jawabannya. Shen Ho bagiku bukan lilin. Bukan juga lampu. Bagiku dia adalah matahari. Agak canggung ya. Begitukah? Bos Cheng pejai-pejai. Aku akan perhatikan. Bos Cheng pagi-pagi. Apa kamu tahu waktu itu aku hampir jadi teman sekelas Shen Ho? Tapi saat ujian masuk perguruan tinggi aku mengalami kecelakaan. Aku melewati batas nilai masuk 11 pun. Tapi tetap saja tidak bisa masuk jurusan pilihan pertama. Jurusan Perdagangan Internasional Universitas Hwada. Akhirnya aku cuma bisa masuk jurusan kewangan dengan penyesuaian. Kecelakaan. Lupakan, aku tidak akan memberitahumu secara detail.
Mengalahkan batas nilai setinggi itu, tapi tetap gagal masuk seharusnya tidak begitu. Skim sebabnya aku membayar harga yang sangat mahal. Mau kopi? Aku akan menyiapkan secangkir untukmu. Tidak usah, terima kasih. Bos Cheng, soal permintaanku sebelumnya untuk menyelidiki Hou Yusen. Apa hasilnya? Aku sedikit kesulitan, sepertinya ada seseorang yang sengaja menyembunyikan sesuatu. Beri aku sedikit waktu lagi. Bos Wu akan membazirkan semua pelaburan awal kita. Saya sudah katakan, keadaan Zhong Hui istimewa. Berhenti sementara sekarang untuk mengelakkan kesilapan besar dalam membuat keputusan. Kita akan meneruskan semula. Bagaimana kita mengira kerugian ini jika kita tidak mengikut sekarang? Nanti orang lain akan ambil kesempatan. Kalau begitu kita akan menyesal. Maaf. Kebetulan kita bercakap tentang perkara ini. Anda berdua bertanggung jawab untuk kerjasama Zhong Hui. Projek ini akaun awal. Ada beberapa masalah. Saya ingin bertanya kepada anda berdua tentang masalah akaun. Bos Wu, apa maksudnya tiada maksud lain? Saya sebagai syarikat kita ada beberapa keraguan. Bos Wu ini cian-cian si olala tidak percaya pada paksik ini. Bukan kian-kian, bukan itu maksudnya. Maaf, saya tidak percaya anda berdua. Hanya aliran tunai projek ini memang tidak boleh. Saya sudah bekerja di syarikat ini selama 20 tahun. Selalu berusaha sebaik mungkin. Sekarang di hadapan semua orang mencurigai saya. Bukan. Perkara Zhong Hui kita adalah dari pejabat pendakwa raya. Siapa Encik Wu Tiansheng? Ayah? Hanya untuk memahami keadaan, pulang dan beritahu ibu. Jangan risau. Apa yang berlaku? Tidak tahu apa keadaan. Ada apa yang berlaku? Kian-kian? Kenapa kamu belum pergi? Petang tadi orang dari Jabatan Sumber Manusia kata, syarikat sedang menghadapi krisis. Sebahagian pekerja diberhentikan. Saya juga salah seorang daripadanya. Ini saya akan pergi sekarang. Saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Apa yang perlu diucapkan selamat tinggal? Jika tiada keadaan istimewa. Semasa tamat pengajian kita sudah mengucapkan selamat tinggal. Kenapa kamu belum pergi? Saya fikir kita sekurang-kurangnya boleh dianggap kawan. Kawan? Kan kamu fikir begitu? Dunia ini tak pernah ada kawan. Hanya kepentingan. Percaya pada kawan. Inilah akibatnya. Nampak tak? Hasilnya percaya pada kawan. Kenapa? Kenapa semua benda buruk berlaku pada aku? Langit tak pernah adil. Hukuman patut jatuh pada orang yang khianat aku. Kau masih marah pada Yan Xiao Chen kan? Patutlah hukuman jatuh pada dia.
Baik, kau tengok dulu projek bos Joe macam mana. Hampir siaplah. Tengok aku buat apa. Setahu aku undang-undang buruh negara tetapkan. Masa kerja harian tak boleh lebih 8 jam. Masa kerja mingguan tak boleh lebih 44 jam. Dah lama dia melebihi. Kau kerja keras sangat, orang akan sangka 2 kapital eksploitasi pekerja. Bos Cheng, Bos Kio. Aku ni sebab ada hutang. Nak cepat bayar balik. Sebab tu aku kerja lebih keras supaya boleh selesaikan hutang. Ini pilihan aku, syarikat tak perlu bertanggungjawab. Hutang. Kau fikir macam tu pemiutang kau. Pasti gembira. Dengar projek analisis Rethink Technology 2 ditolak oleh Sinli. Kalau tak berjaya buat lagi sekali, rajin boleh tutup kelemahan. Jadi dalam mesyuarat petang ni, aku boleh tengok cersi kedua kau. Aku sangat berharap. Aku pasti tak akan kecewakan kau. Aku pun sangat berharap. Rehin Teknologi sekarang tahap kredit. Dinilai 3A, One Head Teknologi. Dinilai 2A, terima kasih. Jadi dalam cadangan kau ni Rethink Technology, projek ni kadar pulangan pelaburan paling tinggi. Ya, Macam mana ada cadangan lain tak? Laporan ni data lengkap. Ambil kira Rixon Technology dan Wanhi Technology. Termasuk semua data perlu tentang keadaan operasi. Penilaian komprehensif. Dan ada juga sampel kredibiliti sejujurnya. Saya kali pertama melihat seorang pendatang baru membuat laporan analisis yang begitu lengkap dan terperinci. Saya tiada masalah, sangat bagus. terima kasih Bos Kio. Saya juga kali pertama mendengar Bos Kio memberi penilaian sebegitu terhadap satu laporan. Bukan sebenarnya dia memang layak mendapat pujian itu. Betul, baiklah. Kalau begitu projek ini diserahkan kepada Yan Searchen. Baik Bos Kio. Ada hal lain? Tiada. Mesyuarat tamat. Kamu nampaknya tidak seceria yang disangka. Sudah dijangkakan. Kalau begitu pemiutang kamu pasti gembira. Sebab dia akan segera menerima bayaran balik kamu. Dia pun sudah menjangkakannya. Baiklah, semangat. Baik. Saya akan pergi sekarang. Hello, di mana lift? Di sana. Baik. Bos Deng. Cik Yan, saya sangat berharap dapat bekerja sama dengan kamu. Mari kita mulakan. Sekarang mengenai model jualan utama pasaran kereta terpakai domestik adalah berdasarkan yuran penilaian dan sewa, dua perkara utama. Horadzi, mari kita makan. Tidak nak. Apa hal kamu cepat, jangan gagal pada saat genting. Saya nak tidur. Bukanlah abang baru pukul 10, hidup baru sahaja bermula. Mari cepat. Selamat malam. Horadzi, kamu sudah berubah, saya bukan lagi orang paling penting dalam hati kamu.